Tutorial buat ketupat kucing. Jom. Untuk buat ketupat kucing, korang perlukan 4 daun kelapa muda bersamaan dengan 8 daun. Lepas tu kita buang lidi dia. Saiz ketupat kucing ni bergantung dengan saiz daun korang tau. Semakin besar daun, semakin besarlah saiz ketupat kucing tu nanti. Untuk hasilkan ketupat kucing, korang perlukan 4 daun kelapa muda bersamaan dengan 8 daun. Kemudian korang buang lidi dan ikat pada bahagian hujung. Macam ni. Bila dah ikat, ambil 2 pasang daun. Perhatikan betul-betul. Masuk bawah, atas, atas, bawah. 1. Kemudian pusingkan bawah macam gini. Masuk bawah, atas, bawah. Jadi macam ni. Okey. Lepas tu simpan dia dulu. Buat bersama pada 2 lagi daun. Bawah, atas, atas, bawah. Kemudian masukkan sini pula. Atas, bawah, bawah, atas. Siap jadi. Lepas tu gabungkan. Yang sini dan sini gabungkan. Okey, nampak? Yang ni masukkan lepas atas, masukkan bawah dia. Lepas tu atas. Ini bawah, atas, bawah. Okey, jadi macam gini. Nampak? Ini pula. Bawah, atas, bawah. Yang ni atas, bawah, atas. Jadi macam gini. Okey. Lepas tu nampak ni. 2 ni masukkan sini. Ni dah masuk atas. Masukkan pula bahagian bawah, atas. Yang ni masukkan bawah, atas, bawah. Okey, sini pula. Bawah, atas, bawah. Atas, bawah, atas. Lepas tu yang macam gini, silang-silangkan dia. Okey, satu bahagian siap. Buat bahagian bertentangan dengan dia pula. Ini dah masuk atas, bawah, atas. Bawah, atas, bawah. Buat bahagian sini pula. Bawah, atas, bawah. Satu lagi. Atas, bawah, atas. Kemudian yang ni silangkan dia. Tak sabar nak raya. Dah siap pada bahagian sini pula. Bila mana dua-dua bahagian dah siap macam gini, ambil 2 yang ke sini dengan 2 yang sini. Kita silangkan dia. Nampak ni? Bawah, atas, bawah, bawah, atas. Kemudian masuk ke hujung penjuru. Atas, bawah, atas, bawah. Atas, bawah. Jadi macam gini. Buat bahagian sini pula. Atas, bawah, atas, bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Siap sebelah. Buat pada bahagian sebelah pula. Okey. Atas, bawah. Tak sabar nak raya. Buat aku tergoda. Ni korang kemaskan. Pastikan ada atas bawah, atas bawah. Lepas tu macam biasa ke hujung. Atas, bawah, atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Sini pula. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Siap bahagian badan. Lepas tu korang ketatkan. Tarik pelan-pelan. Kiri kanan, tarik. Buka ke 4 ikatan. Lepas tu korang potong.
Potong jangan pendek sangat. Kemudian kaki ni korang masukkan. Masukkan pula kaki satu lagi. Tak sabar nak raya. Dah siap kaki, korang ketatkan lagi sekali. Kemudian siap dah dia punya badan dan juga kaki. Jom kita buat kepala dia pula. Kepala dia senang je. Mula-mula buat macam gini. Okey. Lepas tu ni turun bawah. Satu lagi pula. Okey, dapat macam ni. Bahagian sini pun buat benda sama. Tak sabar nak raya. Jadi macam gini. Nampak? Kemudian bila bertemu bawah ni, naikkan ke atas. Silang. Bawah, atas, atas, bawah. Okey, silang. Lepas tu naikkan ke atas. Masukkan sini. Masukkan celah dia. Okey. Ni pun sama. Masukkan celah dia. Tak sabar nak raya. Benda aku nyanyi ni. Okey, nampak ni? Dah siap dah kepala dia. Kepala kucing. Lepas tu kemaskan. Siap dah kepala dia. Bahagian telinga pula macam nak buat. Perhatikan ni. Kau pegang ada? Okey, ni korang pusingkan je. Jadilah dia punya telinga. Dan kenapa singgah lagi? Tanya raya ni. Kenapa singgah lagi? Lepas tu korang tarik. Jadilah telinga dia. Bahagian sini pun sama. Ni korang potong. Masuk dalam. Badan siap, kaki siap, kepala dan telinga pun siap. Kemudian kita buat dia punya ekor pula. Macam nak buat ekor? Perhatikan betul-betul. Masukkan bawah dia, atas. Okay, ni first. Ni pula ambil belakang dia, atas, bawah. Jadi macam ni. Kemudian yang kiri ni masuk belakang. Ni masuk belakang. Lepas tu kemaskan. Jadi macam ni. V. Buat bersama belakang ni. Pintal ke belakang. Macam ni. Okay, nampak? Lepas tu ni naik atas, turun bawah. Yang ni pergi belakang. Yang ni pergi belakang. Jadi V. Buat benda sama lagi sekali. Ni pergi belakang, silang macam ni. Ni pergi atas, turun bawah. Ni pergi belakang, yang ni pergi belakang. Kemaskan.
Dah siap ekor dia. Untuk kunci ekor dia, kemaskan sampai bentuk V gini. Lepas tu potong hujung ni. Ni pun potong. Okey, dah potong. Kemudian lipatkan sikit. Lipat, lipat, lipat-lipat, dah siap. Dah siap ekor dia. Kemudian siap dah kita punya ketupat kucing. Comel kan? Pasal tapak tangan je. Yang ni saya buat kecil sebab nak jemput beras. Kalau daun korang besar, besarlah ketupat kucing korang. Selamat mencuba.